Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni, hari Jumaat yang Barakah ni, kita dah selesaikan kes untuk satu rumah. Assalamualaikum. Tahniah, proses untuk jualan rumah dah selesai. So, kita akan serahkan cek pakcik jualan. Saya nak tanya abang sikit boleh? Daripada masa kita jumpa, sampai sekarang daripada mana abang dapat rumah saya dan macam mana urusan? Okay, saya nak jual rumah saya tu kan. Actually saya duduk KL. Carilah dekat Facebook. Cari mana ejen ke apa yang trusted kan. So bila saya search, tengoklah nama apa, My Jual Rumah Johor. Macam tengok aku scroll, tengok dia punya komen, tengok dia punya review macam baik macam rasa kan. So saya terus tak fikir apa-apa, saya terus call abang. So bila call yang first tu, abang terangkan apa semua kan, macam baik, macam okey faham. Pasal abang macam willing untuk datang rumah tengok apa semua lah. So macam dari situ proses tu macam lancar lah. Okay, lepas tu daripada kita jumpa dekat rumah, saya tengok rumah, kita hari tu dan dapat deposit, kita bagi deposit kurang 30,000 betul? Betul. So dalam berapa hari abang dapat deposit? Dalam 2-3 hari macam tu, sekejap aja. Daripada tempoh dapat deposit sampai sekarang macam mana proses? Sampai masa tu Prosesnya alhamdulillah memang senang, lancar. Kalau macam apa ni, semuanya diadit lah. Proses apa kan, macam tak ada apa-apa yang macam orang kata sangkut ke apa, tak ada. Alhamdulillah lancar lah. Masa pun memang target tu kita dapat. Macam perfect lah semua tu. So, Alhamdulillah proses semua lancar, kita dah buat yang terbaik untuk proses jual rumah abang. Apa yang abang nak recommend kepada tuan rumah atau owner-owner yang ada kat sekitar Johor ni kalau dia orang nak jual rumah? Okay, kalau ada siapa yang nak beli ke jual ke apa kan, kalau ada masalah seliput pasal rumah apa, boleh datang sini ke atau jumpa Cik Mazlan ni. Siapa yang Cik apa kali kan, boleh tanya diorang, boleh minta pendapat diorang apa, boleh minta info macam mana, sebab diorang akan ajar kita, diorang akan terangkan macam mana proses tu. Semuanya proses tu macam clear lah untuk kita tahu apa kita buat. Alhamdulillah. Jadi pada owner di sekitar Johor Bahru nak jual rumah, nak uruskan masalah rumah yang di Johor Bahru, boleh hubungi saya. Sekarang saya nak serahkan cek kepada tuan rumah ni. Tahniah abang. Okey, kepada siapa-siapa yang nak jual rumah, nak beli rumah sekitar Johor Bahru, yang nak beli, boleh beli dekat Johor Bahru. Yang nak jual, walaupun tak duduk dekat Johor Bahru, duduk luar negeri, nak jual rumah dekat Johor Bahru, boleh hubungi kita orang. So, apa-apa, Roger. Assalamualaikum.